Stefano tidak cemerlang. Razlin turun bantu. Masih lagi dalam permainan dan peluang diberikan kepada pasukan JDT. Oscar Ribas. Ada pertembungan antara Oscar tadi dengan Zarif, tak silap saya tadi. Azrif. Jadi satu lagi peluang yang dicipta oleh JDT. Namun begitu disiplin bertahan yang sekali lagi cemerlang dipamerkan oleh Azrif dan juga rakan-rakan di benteng pertahanan, menyukarkan jaringan penyamaan cuba dicari oleh pasukan JDT. Terlihat bagaimana insiden galingan pertama dari T Saravanan pada minit ke-14. Berjaya untuk melakukan kejutan. Ini merupakan jaringan keempat Saravanan dalam saingan Liga Malaysia pada musim ini selepas 3 gol terhasil dalam Liga Super. Sambil kita melihat bagaimana VAR sekali lagi akan digunakan untuk menyaksikan insiden yang membabitkan pemain. Mungkin clearance yang dibuat oleh Azrif tadi, mungkin tengok kaki siapa yang ada di depan dulu. Mungkin itu yang diperkatakan sekarang ni. Azrif dapat bola tu, tapi Oscar meletakkan kaki dia di situ. Akan ada kad amaran yang akan dilayangkan dalam insiden ini. Yang kita risau sekarang ni penalti sebenarnya. Tapi bola tu memang kita nampak Azrif yang buat clearance. Ya. Jadi siapa yang dapat bola dulu sebenarnya. Tapi tak tahu, ini adalah keputusan pengadil. Tampanan dari Oscar kerana kakinya berada di depan. Dan kekangan VAR ini ketika ini adalah apa tahu? View dia. Ya. View dia tak cukup banyak. Maknanya kita memerlukan kamera yang banyak untuk membuat keputusan. Itu bukan senang sebenarnya. Rancangan masih lagi berterusan antara Razlan dan juga Izul. Dan itu penalti diberikan kepada pasukan JDT. Jadi insiden yang membabitkan pemain Sri Pahang Azrif cross yang baik dilakukan oleh Roma Morales, tapi Oscar Ribas yang menampan bola terlebih dahulu. Okey, dari sudut ini lebih jelas. Sampai kesilapan yang dilakukan oleh Azrif Nashul Haq membolehkan JDT diberikan sepakan penalti, tetapi pastinya Bergson yang sememangnya lazim akan menjadi taker dalam mana-mana sepakan penalti pasukan JDT. Diberikan kepercayaan sekali lagi untuk terus mendapatkan
menciptakan jaringan penyamaan. Sarif Irfan perlu bersedia untuk berdepan dengan Bergson. Dalam Piala Malaysia ini merupakan penalti yang ketiga. 2 gol telah dihasilkan oleh Bergson dalam sepakan penalti dalam Piala Malaysia. Tadi Bergson dan juga jaringan dapat dihasilkan untuk penyamaan dari pasukan juara bertahan Johor Darul Takzim. Hasil kesilapan tampanan dalam kawasan penalti, dalam kawasan gol yang dilakukan oleh Azrif Nashul Haq, Badrul Hisham